Hai, hello, Assalamualaikum. Hari ni aku nak bercakap pasal sebuah filem Tamil yang aku baru tonton. Filem ni ialah filem remake, official remake daripada filem. Tajuknya kalau yang version Hollywood punya tajuknya ialah Coherent. Filem tahun 2013 tak silap. Filem ni pasal time loop. Okay, so siapa yang suka filem-filem yang macam ni boleh try layan. Best. Okay, aku boleh bagi rating filem ni awal lah, 5 out of 5. Aku boleh bagi filem ni mantap. Okay, tapi ininya style Tamil lah. Okay, tajuk filem yang aku nak cakap ni ialah Black. Okay, sebuah filem pasal time loop yang bagi aku agak unik, agak membandingkan. Tetapi aku ucapkan tahniah sebab bagi aku kalau siapa-siapa yang buat filem time loop, dia bukan senang. Sebab ianya melibatkan detail, melibatkan elemen-elemen surprise yang bagus. So kalau filem tu gagal untuk buat penonton surprise, ianya gagal lah. Tapi filem ni berjaya. Okay, apa yang aku nak cerita ni adalah berdasarkan pengalaman aku menonton filem Black ni dekat Simply South. Okay, kita jumpa lagi selepas intro. Baik, Black merupakan sebuah filem adaptasi filem Coherent. Coherent ni tak silap aku 2013 punya movie. Tapi yang versi asal Coherent ni dia melibatkan kumpulan sahabat. Tapi yang versi Tamil punya dia tukar kepada pasangan suami isteri. Okay, so ceritanya pasal sepasang suami isteri yang mana ada sedikit lah macam masalah. Dan kemudiannya dia orang ni pergilah bercuti dekat sebuah kawasan macam homestay macam tu lah. Tapi homestay tersebut baru, walaupun homestay tu ada guard apa semua, dia orang je yang ada dekat situ. Homestay tu cantik, okay, nampak terurus, rumahnya semua lebih kurang sama, and so on. So malam tu kononnya dilaporkan akan berlakunya super moon ataupun bulan besar, di mana bulan ni berada dekat dengan bumi lah. So apa yang berlaku pada malam tersebut ialah di mana diorang perasan yang sebenarnya rumah dekat depan dia tu, rumah yang berhadapan dia tu ada orang. Tapi yang peliknya, orang yang dalam rumah tu bukannya orang lain, tapi sebenarnya diri mereka dari masa depan. So dia jadi macam dia dapat tengok apa yang berlaku pada pukul ni. Tetapi dalam satu pecahan masa. So dia cuba untuk sambungkan dan cuba untuk connect lah, dan bertemu dengan orang yang serupa dia ni. Dan sebenarnya apa yang berlaku pada malam tersebut, yang memeningkan ialah macam mana dia nak cuba keluar daripada time loop tu. Sebab setiap kali dia lintas satu garisan yang hitam, yang tak ada lampu, dia akan kembali ke satu masa yang rawak, yang random. So bagi aku filem ni memang agak-agak unik lah, dan bagi aku is a must watch. Dan bagi aku antara filem science fiction daripada Tamil pula, daripada India Selatan yang bagi aku agak unik, agak menarik. Cuma iyalah sebab filem Tamil ni dia selalunya memang dia bila nak berhibur, nak sampaikan elemen-elemen horror apa semua ni, dia cantik, dia unik. Cuma bila explanation tu dia akan letak straightforward. Sebab dia faham mungkin orang-orang yang menonton filem Tamil ni, especially audience depa sendiri, tak boleh nak diceritakan secara indirect. So dia akan ada satu scene cerita pasal parallel universe lah, parallel reality lah apa. Dia dah jadi macam satu ceramah dekat satu scene tu. But it's normal. Yang itu ialah satu bahagian yang bagi aku senang lah. Kalau siapa-siapa yang tak faham parallel universe apa semua tu, boleh dengar je bahagian tu. Tetapi in the end, bila bercakap pasal the whole movie, filem ni adalah filem yang agak menarik, agak unik, dengan persembahan lakonan dua pelakon yang bagi aku agak menarik. Dia less actor, tapi acting dia powerful. Dan bagi aku, kita sendiri sebagai penonton ni teruja untuk tonton apa yang akan berlaku seterusnya. So it is a must watch. Filem ni aku recommend siapa-siapa yang suka tonton filem-filem Tamil, go and watch it. Okay, it's one of the powerful movie lah from South India. Dan aku recommend filem ni, dan aku bagi filem ni 5 star. Best. Movie ni memang best gila. Aku tak tengok lagi versi asal Coherent tu, tapi aku akan cuba tengok jugalah lepas ni, dan tengok macam mana perbezaan dia. Tapi based on the trailer, aku nampak yang versi asal ni, versi Coherent ni, versi yang asal dia
tak adalah sama betul. Dia tak pinjam cerita tu, dia pinjam the concept itself. Tapi dia bukan curi lah, dia memang diambil secara official remake. Sekarang India dah tak ada curi-curi ni, tak ada, jarang berlaku lah. Okay, itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan filem Black. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.